Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Tasik Bersutap, Timbalan Bersutap, Timbalan Presiden dan Presiden, Ketua-Ketua Sayap, rakan-rakan kepimpinan, para perwakilan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada isteri Majlis Kerja Tertinggi yang ada di atas. Tepuk tak kuat pada isteri yang mendukung kita. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Setiausaha Agung, kepada Setiausaha Kerja, pegawai dan kaki tangan Ibu Jabat UMNO yang mengendalikan Perhimpunan Agung yang cukup besar artinya pada kali ini. Pemerhati daripada luar, di luar sana, di tingkat 3 dan tingkat 4. Kita ucapkan tahniah kepada mereka, masih penuh lagi. Pada tahun ini, Alhamdulillah, perwakilan wanita, pemuda, puteri dan perwakilan yang ada dalam Dewan ini berjumlah 6,412 orang perwakilan semuanya. Alhamdulillah. Terbesar sejak kita sejak 2018. Ini hebat. Saya memerhati para perwakilan, khususnya jurucakap, sama ada daripada persidangan wanita, pemuda dan puteri. Saya mengikuti sepenuhnya apabila saya dapat video dan laporan. Sebagai Presiden UMNO, saya bangga. Ucapan Ketua Wanita yang sangat menyengat. Ucapan Ketua Pemuda berapi-rapi, namun berpijak di bumi realiti. Akmal, ni ayah anda nak pesan. Ayah anda tahu Akmal anak yang baik. Tapi kadang-kadang nakal. Bila Akmal bergaduh, ada tak ayah anda kawal? Ayah anda larang? Tak ada kan? Ada ayah anda hukum? Tak ada kan? Saya ayah anda yang baik. Adakah ayah anda tak sayang kepada anak yang sekali-sekali nakal? Tetap sayang. Bila Akmal mahu kawan-kawan pemuda, saya harap yang di atas ni jangan salah faham. Pemuda ikhlas memperjuangkan isu-isu akar umbi. Bila Akmal jumpa dengan saya, melobi di pilihan raya kecil negeri, bagilah pemuda. Ayah anda akur bagi calon pemuda. Di mahkota, bagi calon pemuda. Di Sabah, 5 calon pemuda. Yang menang seorang pemuda itu pembengali.
Tapi kena ingat, bengali bukan sebarang bengali. Saya telah syahadahkan, saya sendiri syahadahkan Datuk Anil Singh untuk masuk agama Islam. Lama sebelum beliau jadi calon. Artinya beliau dah masuk. Akmal, bila Akmal lantang, ada saya call Akmal minta stop? Tak ada kan? Bila Akmal nak buat convention pemuda, ayah anda izinkan kan? Kalau anak nakal sayang presiden satu kali, presiden akan sayang dua kali. Tapi kadang-kadang kalau anak tu baik, orang ramai kata, anak siapa yang baik tu? Mesti macam bapa dia. Kalau anak tu nakal, dia kata, bapa siapa? Akmal, ayah anda pernah jadi ketua pemuda UMNO Malaysia. Akmal beruntung, tak masuk IIC. Ayah anda masuk IIC. Jangan terpijak kulit pisang macam ayah anda. Kita berikan penghargaan pada saudara Akmal. Along, dalam dewan ini pengalaman saya puluh-puluh tahun lah. Tak ada seorang ketua puteri yang warning. Yang ni warning pengurusi tetap lah tu. Apa itu gurau daripada anak anda je. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya mengikuti persidangan kali ini, saya rasa lega lah. Sebab memang semua jurucakap negeri-negeri semua well prepared and well said. Saya perhati ada pecadang saudara Datuk Asnul, tak malu Datuk Megat pilih beliau sebagai jurucakap Negeri Selangor. Penyokongnya daripada Pahang, Datuk Seri Syed Ibrah, Tuan tahniah pilih beliau. Saya kutip apa yang beliau sebut dan saya catatkan. Jurucakap negeri-negeri, maklum Kedah, satu-satunya maklum yang berbelalai. Salah kat dia tu. Maklum, saya rasa kalau maklum tolong Kedah, kalau ada pemimpin tu tak pakai baju tapi menang, maklum, buatlah patut maklum. InsyaAllah, kalau kita tak ambil alih Kedah pun, kursi di Kedah akan bertambahlah insyaAllah. Datuk Salamun Selamat, wakil veteran, yang cakap akhir semalam, jenuh pengurusi tetap. Disebut masa dah habis. Perwakilan yang tepuk tangan tu pasal apa? Dia bukan faham, dia ingat orang sonok dia sambung lagi. Tak faham juga.
Tapi Datuk Salamu ni kawan saya lah. Ya. Sekapal. Jadi apabila mungkin pengurusi itu tak ada fed up lah agaknya. Dia ada satu senarai dalam bahasa Jawa. Masa dah habis. Tak berhenti juga. Akhirnya pengurusi itu tak baca. Datuk Salamun, masa ni wis entek. Tak berhenti juga. Dia kata mungkin ini ucapan beliau yang terakhir kerana beliau telah berumur 78 tahun. Tetapi kita doakan agar panjang umur. Anak dia Umi Nabilah, puteri. Nabilah, ini ayah anda nak cakap. Bukan tak mau bagi kursi. Ayah anda memang nak beri. Tapi bapa sendiri jaga diri. Kalau anak dia bertanding juga, dia kata anak derhaka. Kalau derhaka, masuk neraka. Akhirnya tinggal suara dalam bapa. Nabilah, kalau ada pilihan raya negeri Sabah sekali lagi, bagi tahu dengan bapa, cukup-cukuplah. Mana Datuk Jamal? Oh, Datuk Jamal. Bagi tepukan Datuk Jamal yang berjiwa besar. Jiwa-jiwa besar pun jawatan dah hilang. Untuk jurucakap UMNO Kelab Luar Negara mencadangkan skim insurans pelajar-pelajar Mesir, insya-Allah saya sendiri akan bawa ke kabinet. Pinjaman untuk pengajian dalam bidang perubatan, insya-Allah saya telah arahkan pengurus Himara untuk uruskan. Untuk mereka yang mengambil kursus yang berbeza dan masuk bidang pekerjaan yang berbeza atau mismatch, saya telah mengarahkan Naib Chancellor Universiti Politek Mara, UPTM, Universiti Politek Malaysia, UPTM, untuk memulakan kursus Program for Executive Development in Management kepada semua latar belakang yang berlainan untuk masuk UPTM dan boleh bekerja di dalam GLC dan syarikat-syarikat di bawah MARA, insya-Allah. Wakil Melaka, Cikgu Mustafa, betul, saya ni orang Semenda. Kahwin dengan orang Becik Tanah Melaka. Yang daripada pusat ke atas memang orang Bagan Datuk. Yang di bawah tu sebenarnya atas pusat pun Melaka, bawah pusat pun Melaka. Tapi Cikgu Mustafa ni dia mirip Ramli Sharif. Dan saya banggalah, alhamdulillah, semua jurucakap cukup berkualiti pada tahun ini, alhamdulillah. Dalam bidang pendidikan, banyak jurucakap juga menyentuh. Maka dengan ini UMNO menyokong dan menyarankan agar suatu akta perlindungan kepada
guru-guru Malaysia diwujudkan. Ini adalah untuk melindungi para guru. Dari segi pelaksanaan disiplin, dari segi beban tugas, dari segi kebajikan. Kerana di zaman kita, bila guru rotan kita mengadu pada mak bapak. Mak bapak tanya, berapa kali kena? 3 kali. Bapak kata, nah. Cikgu 3 kali, aku rotan kau 6 kali. Zaman sekarang, bila anak mengadu mak bapak, cikgu tanya, bapak tanya cikgu mana? Dia pergi ke sekolah. Dia rotan cikgu tu atau marah atau buat laporan polis. Itu sebab perangai kita, perangai elok. Sekarang ni elok juga, tapi kita nak bagi lebih elok. Guru-guru mesti diberikan perlindungan, diberikan protection. Begitu juga untuk peperiksaan penilaian darjah 6 dan peperiksaan tingkatan 3. UMNO menuntut kedua-dua periksaan ini diadakan semula oleh Kementerian Pendidikan. Saya mahu sokongan daripada para perwakilan supaya perkara ini diterapkan di dalam Majlis Peperiksaan Negara. Mesti dilaksanakan dan kita beri pertanggungjawaban ini kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir untuk membawa mandat perwakilan dalam majlis itu. Begitu juga saya ingin menyebut beberapa perkara yang saya teliti dan saya telah catatkan bahawa beberapa perkara yang penting mesti dilakukan. Dan saya mendengar saranan-saranan baik dari juru cakap wanita, pemuda dan puteri ketika persidangan ketiga sayap dan juga apa yang disebutkan oleh jurucakap negeri-negeri dalam Perhimpunan Agung. Saya ingin menyebutkan bahawa dukungan kita kepada kerajaan sekarang ini berkekalan. Saya ingin berkongsi sedikit bahawa kalau kita mengadakan perbincangan sesama kepimpinan parti, PKR, Parti Keadilan Rakyat, juga mengadakan pemukiman sesama mereka. Perdana Menteri selaku Presiden PKR juga ditekan oleh kepimpinan dan ahli-ahlinya. Walaupun saya tidak hadir dalam pemukiman itu, kerana saya bukan ahli parti itu. Tetapi saya dapat tahu, Presiden PKR memberitahu kepimpinan dan ahli-ahlinya, kita tidak boleh minta semua. Dan beliau tidak mampu untuk bagi semua. Kerana ada 17 parti yang ada di dalam kerajaan sekarang. Maka perkongsian kuasa, pembahagian tugas dan juga pengagihan jawatan-jawatan itu walaupun mungkin tidak sama rata tetapi turut mengambil kira permintaan daripada parti-parti yang bergabung di dalam kerajaan perpaduan. Itu beliau menyatakan. Di dalam PKR, mereka menuduh Yang Berhormat Perdana Menteri tunduk kepada
tekanan dan permintaan daripada UMNO. Tanya sahabat-sahabat, kita tidak pernah tekan dan kita tidak pernah minta Yang Amat Berhormat PM tunduk. Bayangkan UMNO ada 26 kursi. Rakan-rakan di dalam BN ada 4 kursi, kita ada 30 kursi. Berapa menteri yang kita dapat? 8. Termasuk seorang menteri daripada PBRS yang juga merupakan komponen BN. 8. PKR ada berapa? DAP ada berapa kursi menteri? Jadi, saya harap sidang perwakilan dan ahli-ahli UMNO di seluruh negara ketahuilah bahawa PM cukup sayang kepada UMNO, kepada kita semua ini. DNA beliau adalah DNA UMNO. Takkan kita anggap bahawa segala permintaan kita akan dipenuhkan? Mustahil. Tetapi sedaya mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuba memenuhi permintaan kita mengikut pembahagian-pembahagian yang telah ditentukan. Alhamdulillah. Contohnya, walaupun Felcra bukan di bawah KKDW, tetapi merupakan MKD, iaitu Syarikat Menteri Kewangan diperbadankan. Tetapi pengurusinya diberikan kepada ahli Majlis Tertinggi UMNO. Saudara Datuk Jazlan, yang tepuk sikit ni tak sokong beliau ke? Felda juga bukan di bawah KKDW. Tetapi pengurusinya diberikan pada tokoh UMNO, Datuk Ahmad Sabri Cik. Hari Jumaat semalam saya dapat surat dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam yang menyebutkan tanggungjawab baru saya ialah sebagai menteri yang menjaga Felda dan FGB dengan resminya. Artinya, walaupun saya tidak pernah ada pengalaman sebagai anak Felda, saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti, saya mahu seorang timbalan menteri walaupun di kementerian lain untuk membantu saya. Seorang timbalan menteri untuk membantu saya di dalam hal ehwal Felda. Timbalan menteri itu sangat rajin. Boleh tidur di rumah peneroka Felda dengan syarat, dan syarat ini diberikan oleh isteri beliau. Jangan pernah tidur di rumah peneroka yang ada anak dara. Tok Mat, saya akan minta beliau membantu saya. Antara timbalan menteri semua rajin, menteri semua rajin. Tapi yang paling rajin menghantar jadual harian kepada kita semua ni, Tok Muhammad Selan. Daripada subuh sampai tahajud jadualnya sampai kat kita. Sekarang ni beliau timbalan menteri JKR. Bila ada traffic light yang baru naik, dia kata traffic light ni dah pernah rasmi ke belum?
Nah, itu Mat, saya gurau je. Dia bagi tahu saya, kerajaan Madani sekarang ni ikut idea beliau. Saya kata tak, dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah buat 25 tahun dulu Madani. Dia kata tak, saya. Sebab Madani itu Mat dan Ani. Nama beliau Mat Maslan, nama isteri beliau Ani. Itu buat sekolah Mahat Tasbih Madani. Mat dan Ani. Tapi duit minta juga dengan... Tak cerita tahu. Berbalik cerita PM tadi, dia pun serba salah. Dan kita sangat simpati dengan Ahmad buat-buat Perdana Menteri. Tapi kita ingatkan PM lah. Cuma ingat tu. Bila kita nak lantik pengurusi, lembaga pengarah, pengurusi anak-anak syarikat, syaratnya mesti dia hantar nama-nama itu ke pejabat Perdana Menteri. Saya minta, ini dia dengar ni, saya tahu dia dengar saya. Peduli apa? Dia minta semua nama tu hantar ke pejabat beliau. Saya tahu siapa yang menapis. Kita semua tahu siapa yang menapis. Kita tak ada agenda lah. Bagilah kepercayaan kepada kita untuk tentukan. Ini nak ragu-ragu ni pasal apa? Kalau tak percaya kat Zahid, nak percaya kat siapa lagi? Kalau bukan UMNO dan BN memberikan sokongan walaupun kursi kita ciput 30, beliau ada 82 campur 30, itulah yang menyebabkan beliau boleh jadi Perdana Menteri. Itulah yang saya kata kari pulih. Bila nak masak kari, daun kari pulih itu masuk dalam kuali. Bila nak makan, taruh kat tepi. UMNO bukan daun kari pulih. Kalau nak buat kawan, nak berkawan, buat cara kawan. Percayalah pada kawan. InsyaAllah kita tak hianati kawan. InsyaAllah kita tak jadi ular yang patuk 2 kali di tempat yang sama. InsyaAllah. Betul lah Tok Jo. Tok Mat kata nak takut dengan DAP ni pasal apa? Yang keluarkan kenyataan yang macam-macam itu tim B dalam DAP. Tim B. Mereka pun ada tim B juga. Saya jumpa sendiri dengan Sekretari Agung dia. Kenapa yang orang-orang tu cakap macam itu? Akmal, lu ingat lu siapa? Akmal pun kena. Ini orang Melaka lah ni. Wow. Bukan Akmal ni, orang lain. Orang lain. Apa? Saya setuju Akmal jawab. Dia tanya, lu ingat lu siapa? Lu ingat gua siapa? Itu bagus. Itulah anak jantan. Ingat Tok Mak Hassan saja boleh jadi batu api. Saya pun boleh juga jadi batu api. Saya kesian PM. Saya sebut dalam ucapan dasar 773 inisiatif. Ya, banyak yang telah beliau kemukakan. Tetapi tak ada skin feel yang dirasai, tak banyaklah ada dirasai, tapi tak begitu dalam dirasai oleh rakyat. Dan saya harap dari segi sistem komunikasi, effective communication mesti dilakukan, dan saya harap perkara itu akan dapat dilakukan dengan segera. Kemudian Kongres Ekonomi Bumiputera. Saya diberikan amanah oleh Perdana Menteri sebagai pengurusi Kongres Ekonomi Bumiputera.
Artinya apa? Agenda Bumiputera, PM memberikan kepercayaan kepada UMNO untuk melaksanakannya. Begitu juga Dasar Tahfiz Negara, begitu juga Majlis TVET Negara. Banyak lagi. Jadi dalam perkara yang sedemikian, saya berbincang dengan rakan-rakan dalam kabinet. Tanya rakan-rakan dalam kabinet. Tak ada parti lain yang membuat pre-council atau perbincangan awal pagi dengan rakan-rakan menteri kabinet. UMNO buat. Kita bincang. Dan Alhamdulillah, semua menteri datang. Kecuali menteri yang dah tamat perkhidmatan. Yang jarang datang. Dah habis senator dia. Eloklah pergi kat sana. Siapa di dalam jawatan kuasa Kongres Bumiputera? Ahli-ahli profesional, tokoh-tokoh ekonomi dalam Kongres Bumiputera. Tetapi PM lantik Yang Berhormat Govind Singh Dio duduk dalam jawatan kuasa Kongres Ekonomi Bumiputera. Dalam hati saya tanya kenapa? Dalam hati. Rupa-rupanya bila Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama tahun 1965, Tun Razak ketika itu melantik Ko Kaibo sebagai salah seorang jawatan kuasa Kongres Ekonomi Bumiputera. Tan Sri Ko Kaibo. Begitu juga dilantik Manika Basakam sebagai jawatan kuasa Kongres Ekonomi Bumiputera. Ketika itu, wujud marah, tak ada pertentangan daripada kedua-duanya. Dan sengaja kadang-kadang saya test, adakah Govind mahu menentang 132 inisiatif dalam Kongres Ekonomi Bumiputera. Tidak ada satu pun yang tidak disetujui oleh Govind Singh Dio. Begitu juga saya jadi pengurusi jawatan kuasa keselamatan dan kesesakan jalan raya kabinet. Dan beliau menjadi Menteri Pengangkutan. Saya sendiri pengurusikan bersama-sama dengan 7 atau 8 menteri yang lain. Di dalam mesyuarat, tidak pernah sekalipun beliau tidak bersetuju dengan saranan saya. Contohnya, apabila jumlah kematian disebabkan aksiden jalan raya, seramai 6,000 kematian purata setiap tahun. 6,000 kematian. Dalam 6,000 kematian itu, 93% adalah disebabkan kematian, aksiden, pendunggang dan pembonceng motosikal. Antaranya yang bawa penghantar makanan dan sebagainya. Berapa peratus yang Melayu? 87% Melayu. Satu kubur yang sebesar badan bola, berapa muat mayat? 1,000 kubur atau 1,000 mayat. Kalau 6,000 setahun, artinya 6 padang bola mayat. Kalau dikumpulkan semuanya. Sepanjang 10 tahun yang lalu, berapa kubur agak-agaknya? 60 kubur, 20 padang bola, tuan-tuan dan perempuan. Saya kata, jangan inayakan budak-budak ini. Terutamanya pekerja-pekerja penghantar makanan yang memberitahu saya, memberitahu Datuk Seri Saka bahawa upah lantai, upah paling rendah itu telah menurun
Yang terinaya adalah budak-budak Melayu kita. Itulah sebabnya kita menyarahkan Suruhanjaya Ekonomi GIG diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Shaka Samsudin untuk membela nasib anak-anak Melayu. Dan Dok, sebagai Menteri Pengangkutan, setuju. Govin sebagai Menteri Digital, setuju. Ketika itu Steven Sim sebagai Menteri Kesuma, setuju. Ini semua DAP. Sebab saya kata, yang ramai mati anak Melayu. Dan beliau kata, cari jalan yang selamat. Tak ada pula menentang. Saya bukan nak menguji, saya cerita fakta. Bukan ini. Habis tu yang takut dengan DAP ni apa hal? Amdap. Yang sebut amdaknya bukan daripada UMNO, daripada pihak lain. Dia jealous kita berkawan di dalam kerajaan perpaduan. Padahal dia waktu dah berkahwin dengan DAP 4 kali. Kahwin 4 kali cerai. Parti itulah. Makin banyak lilitnya, makin banyak belit. Begitu juga amanah. Ini saya bercerita ya. Amanah. Datuk Seri Mat Sabu sebagai Presiden Amanah memberitahu saya dan kita bawa top 5 UMNO berbicara dengan top 5 Amanah. Apa perbezaan, apa persamaan antara dua parti? Tok Mat Sabu bagi tahu agenda UMNO itulah juga agenda Amanah dan Amanah sokong semua agenda UMNO. Begitu juga bila saya bertemu dengan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Ini boleh disahkan pada kawan-kawan kita yang lain. Perjuangan Datuk Seri Haji G walaupun ada orang bukan Islam dalam GRS, perjuangan beliau dengan kita sama tanpa menepikan agama lain, kaum dan bangsa lain. Itu sebabnya kita mengambil langkah untuk segera bersama-sama dengan GRS walaupun sebelum pilihan raya negeri kita tidak bersama dengan mereka, tetapi bagi membentuk kerajaan kita sumbangkan yang 6 itu untuk beliau angkat sumpah pada malam itu juga. Akhirnya apa? Hikmahnya. Bila berlaku pilihan raya kecil kini batangan dan lama, beliau tidak meletakkan calon GRS lawan kita. Bukan setakat itu, beliau juga memberikan bantuan penganuan juga kepada kita. Dan saya yakin dalam PRU yang ke-16 akan datang, ahli-ahli parlimen yang kita menangi, yang BN dan UMNO menangi di Sabah, kalau betul cara rundingan kita, insya-Allah kursi-kursi yang kita menangi termasuk kursi yang lompat itu pun insya-Allah akan diberikan kepada calon daripada UMNO dan BN. Itulah cara berkawan. Bukan kita lemah, tetapi politik memerlukan strategi. Jangan nak lawan-lawan aja. Siang lawan, malam lawan. Tapi lepas 9 bulan, anak baru keluar. Begitu juga, saya nak pastikan kita boleh sempat sembahyang asar sebelum maghrib. Begitu juga perkara-perkara yang lain yang sempat saya catatkan, ya. Terutamanya tentang pembentukan Jawatankuasa Penyatuan Rumah Bangsa. Bila saya mengumumkan dalam ucapan dasar Jawatankuasa Penyatuan Rumah Bangsa ditubuhkan bagi menerima penyertaan semula ahli-ahli parti. Ayat belum habis lagi, jangan tepuk.
menerima penyertaan semula ahli-ahli parti dan yang belum menjadi ahli parti atau yang telah meninggalkan parti untuk diterima menjadi ahli-ahli UMNO sesuai dengan proses dan peraturan perlembagaan parti. Keduanya bagi menerima penyertaan secara on block, ramai-ramai. Mana-mana pertubuhan, parti politik atau NGO Melayu atau individu termasuk ahli profesional untuk menyertai UMNO. Apa maksudnya? Sebab ada parti yang kecil yang mahu menyertai kita. Saya telah bercakap dengan Presiden Parti Ikatan Tan Sri Kadir Sheikh Fadil. Ada di sana, pemerhati. Beliau mahu menyerahkan partinya kepada kita untuk diserapkan. Begitu juga ada sebuah parti yang dulu bercium mulut dalam gabungan, tapi ada pemimpin partinya yang telah taubat nasuha dan mahu menyertai UMNO semula. Kita terima mereka. Untuk memperhalusi kerana ada kekhawatiran jika yang nak bertanding di cawangan atau bahagian, ada yang khawatir. Tok Man ada dialog semalam dengan beberapa pihak. Ini dalam Perhimpunan Agung ni, kekhawatiran itu timbul. Jangan khawatir untuk mereka jadi calon. Jangan khawatir. Untuk pilihan hari akan datang, insya-Allah saya masih lagi pengurus CBN. Yang akan tanda tangan watikah saya. Percayalah pada saya. Kalau kebetulan kursi-kursi itu dipunyai oleh mereka, tetapi kalau mereka menyertai kita, saya buat keputusan. Untuk mengetuai jawatankuasa ini, kerana ia melibatkan perlembagaan dan peraturan parti, saya ingin persetujuan daripada perwakilan untuk dilantik Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sebagai pengurusinya. Saya tepuk tu tak tanda setuju. Setuju? Lek dengar tu, lek dengar. Okey. Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional ni adalah jawatankuasa penyatuan rumah bangsa yang akan mengurus seliakan dan membincang agenda politik Melayu yang melibatkan soal kedudukan agama Islam, politik, ekonomi, pendidikan, perpaduan dan masa depan anak-anak bangsa. Musyawarah ini adalah ke arah bagaimana kita harus melihat langkah ke hadapan yang akan kita lakukan. Dan saya fikir seorang veteran UMNO, tokoh abadong harus mengetuai jawatankuasa Musyawarah Nasional ini. Melihat semua aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, terutama di dalam perbincangan-perbincangan yang menjaga kepentingan Melayu. Dengan ini, atas persetujuan perwakilan, saya mohon persetujuan agar Tan Sri Abdul Ghani Osman dilantik untuk pengurusi Musyawarah Nasional.
dan penubuhan Majlis Perundingan Ummah. Dulu sewaktu saya menjadi Timbalan Perdana Menteri buat pertama kalinya, saya telah menubuhkan Majlis Perundingan Islam yang menyatukan pelbagai NGO, pelbagai parti politik ke dalamnya untuk membincangkan tentang agenda-agenda Islam. Saya telah sebutkan di dalam wawancara dengan media bahawa Kabinet telah meluluskan Majlis Perundingan Ummah dan saya selaku pengurusinya untuk mewujudkan 11 kluster yang mengumpulkan para pemikir strategik, ulama, ahli akademik, pemimpin NGO, tokoh korporat dan wakil kerajaan serta tokoh-tokoh politik rentas kepartian bagi membincangkan isu-isu penting yang berkaitan dengan ummah Islam di Malaysia. Saya tak mohon persetujuan daripada perwakilan untuk saya jadi pengurusi kerana Kabinet telah meluluskannya. Tetapi bulan depan kita akan terus lancarkan Majlis Perundingan Ummah ini. Penjenamaan semula BN. Saya telah berbincang dan kita akan bawa untuk keputusannya ke Dewan Tertinggi BN agar soal penjenamaan ini kita lakukan dengan melakukan retreat atau pemukiman di kalangan parti-parti komponen dalam BN dan juga Friends of BN untuk kita melakukan penjenamaan semula kepada BN. Yang penting bukan soal logo, bukan soal perlembagaan sahaja, tetapi juga tentang soal bagaimana kita harus mengatur langkah BN untuk menghadapi PRU ke-15. Dan akhirnya, saya mohon persetujuan sidang perwakilan sekalian untuk kita membentuk Grand Collaborations atau kolaborasi agung bagi menyatukan seluruh parti politik Melayu dan Islam di seluruh negara untuk berada di bawah satu gabungan kolaborasi dengan tidak berhajat untuk menggugat kerajaan perpaduan yang ada. Yang saya bayangkan memang ada yang meresek dan meminang. Dengan ini, risikan dan pinangan itu diterima dengan resminya. Dengan syarat tidak mengganggu-gugat kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Dan kita mahu supaya Grand Collaborations ini, kolaborasi agung ini dapat benar-benar menyatukan roh dan perjuangan parti-parti Melayu Islam dalam kerangka yang lebih besar, dan kita tidak mahu mana-mana parti yang akan menggotainya itu membubarkan parti-parti mereka. Sebaliknya bergabung dan bersama-sama secara tidak resmi terlebih dahulu sebagai langkah awal dan menjadikannya sebagai satu gabungan besar untuk menterjemahkan dari peringkat jawatankuasa tadi kepada Muasyarah Nasional, kepada Majlis Perundingan Ummah. Dengan adanya Grand Collaboration ini,
kita akan menepikan warna-warna yang berbeza di kalangan kita kerana demi Islam, demi Melayu, kita harus berada dalam satu bumbung yang sama. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jangan risau. Saya tidak akan ada agenda untuk tebuk atap atau mahu menggugat kerajaan perpaduan. Tapi semata-mata bertujuan untuk menterjemahkan keikhlasan UMNO untuk merangkul semua parti-parti Islam dan parti Melayu berada satu bumbung demi kepentingan dan agenda menterjemahkan agenda Islam dan agenda Melayu. Mudah-mudahan jika ini dapat kita terima dan menjadi satu usul yang dikemukakan oleh Presiden UMNO sendiri kepada seluruh perwakilan dalam persidangan Perhimpunan Agung UMNO 2025 yang bersetuju, sila bangun. Saya ingin bertanya 3 kali. Bersetuju? 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 Saya dengar, terima kasih. Saya ingin baca satu puisi. Tajuknya Rumah Bangsa. Rumah Bangsa. Di tanah yang pernah retak oleh sengketa, dari langkah yang pernah tidak sekata, dari serambi rumah ini bergema suara akar umbi, laungan penuh harapan, jeritan membangkit kesedaran. Di rumah ini, kita menyusun agenda agar langkah bangsa tidak terkendala, agar yang terhidang dapat sama rasa, agar tempat dituju sampai ke destinasi. Di rumah bangsa ini, ada yang pernah berselisih pandang, ada yang pergi dan ingin pulang, namun malu menoleh kembali kerana dahulu meludah ke langit, kini ludahan itu sudah lama kering. Pintu rumah ini sudah terbuka luas. Masuklah walau tiada yang membentang alas. Jangan diharap titik keringat mesti dibalas. Berhimpunlah dengan niat yang ikhlas, melunaskan amanah yang sama kita galas. Ayuh, ikatlah janji ikrar setia. Selagi ada niat membela agama, selagi ada tekad menjaga maruah bangsa, selagi ada keberanian memikul amanah negara, marilah bersatu dalam rumah bangsa. Bersatulah, bersatulah, bersatulah di bawah rumah bangsa. Saya ucapkan banyak terima kasih yang setia menanti, terutama pada para isteri yang setia menanti. Saya tahu ramai yang tak tepuk sebab isteri tinggal kat rumah. Tapi mereka lah yang memahami pemimpin-pemimpin yang di atas ini untuk kami meneruskan kesinambungan perjuangan kami, insya-Allah. Saya ucapkan selamat pulang ke rumah
dan kampung halaman masing-masing. Bagi pihak rakan-rakan dalam Majlis Kerja Tertinggi, bagi pihak Ibu Jabat, kami ucapkan selamat, terima kasih kepada seluruh perwakilan dan hadirin yang memenuhi ruang sana. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.